Tolong saya lemas. Jangan risau, saya datang. Awak okey ke? Terima kasih, awak dah selamatkan saya. Saya cuma buat kerja saya. Hai Yen. Cikgu Norma, cikgu buat apa di sini? Kenapa Yen tinggalkan pasukan renang sekolah? Yen ada bakat besar. Jangan sia-siakan bakat Yen dengan jadi penjaga kolam renang. Maaf cikgu, tapi Yen memang nak kerja sebagai penjaga kolam renang. Yen. Wah, hari ini hujan lebat, bahaya untuk berenang. Tolong saya lemas. Jangan risau, Yen datang. Nasib baik sempat selamatkan dia, tapi kepala saya pening. Cikgu Norma. Yen pengsan tadi. Nasib baik cikgu ada dekat sini. Kenapa Yen ambil risiko untuk jadi penjaga kolam renang? Kenapa buang bakat Yen? Sebab masa Yen kecil, Yen datang ke kolam ni dengan ibu. Tapi masa tu ibu lemas. Yen masih kecil, Yen tak tahu berenang. Waktu tu pun tak ada orang tolong. Sebab tu Yen belajar berenang supaya boleh selamatkan orang lain. Yen tak nak orang lain rasa sedih macam Yen dulu. Jadi itu sebabnya Yen jadi penjaga kolam renang. Like dan komen kalau korang terharu dengan apa yang Yen buat.